Ya Allah, rasa macam mak mertua dia tu daripada neraka, dia kata. Oi. Kenapa dia cakap macam tu? Man Rahim. Sana. Ke jalan. Ya. Dia kat sini. Ini bukan sebab semua hidup kita orang ni adalah untuk anak. Kan? Survive untuk anak. Saya memang suka kampung. Sebab kita tahu kan satu hari nanti anak-anak kita akan tinggalkan kita. Macam ni, minum dah kenyang. Dah malu dah. Boleh pun sejut. Menurut dah. Sedapnya. Kan? Sedap. Bila masuk dalam tekak, sedap. Kan dia punya lemak santan tu. Lepas tu suasana. Sekejap. Nasib baik bawa saya ni dalam belakang. Sekejap ambil gambar. Kami nak ambil gambar suasana sana dengan kopi sawah. Sejak. Tak, bila tempat sedap, kita kena promote supaya kita boleh share dengan orang-orang semua. Sangat sedap. Sangat sedap. Tu. Ya Allah. Hampa kata makan pedas, hampa ambil lah ni. Tak, kami makan semua lah. Aduh, ya Allah, bestnya. Kami kalau bawa anak kami nak bawa anak kami nanti dah. Ini sebenarnya mak-mak. Ya. Pada mak-mak semua, ini adalah tempat yang terbaik, yang tempat paling best untuk kita healing, nak stres-stres, nak hilangkan rasa penat, lelah. Nak luar perasaan. Ya, boleh duduk kat sini bawa kawan-kawan, duduk macam ni Lepas tu berpandangan sawah padi macam ni, tapi tempat ni bersih. Saya boleh bagi A+. Dulu minum kopi makan dengan cuk kodok pisang lah, cuk kodok apalah. Sekarang makan dengan cheese. Kami salah order ke? No. Kopi makan dengan ni. Dunia berubah. Kita mak-mak moden. Mak model Gen Z. Bagi sikit ayah kat dia. Dia ada. Alah. Tapi buang sikit cheese, buang cheese. Ni apa? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ni yang pedas ni. Ni yang Korea. Annyeong. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak dengar pun korang baca Bismillah. Korang tu korang masuk je dalam mulut. Ngending-ngending orang. Orang sini tak bagi kamu makan ke? Ni nak tanya. Kita ni makan macam-macam ni. Bajet ada lagi tak? Kalau banyak, ada nak order lagi ni? Janganlah. Sudah. Sebab sedap sangat, rasa tak cukup. Bajet tak ada banyak lagi dah. Bajet untuk kita kat sana nanti kan nak bayar lagi. Nanti Tak. turun nak kena bayar lagi. Tapi tu kena bayar ke? Syafiq kena bayar. Biarlah dia bayar. Makanlah cepat sikit. Kita pergi nak location ni. Amboi, tadi masuk orang suruh ambil gambar, tak mau ambil gambar. Dah jauh simpan. Kami nak tunjuk kat suami kami. Kami makan ni. Tunjuk suami. Bukan apa hati. Ada suami dah, diam-diam. Hampa terlepas sebut ke? Terlepas ke apa? Dah hujung episod baru ngaku ada suami. Patut yang pengguna hampa. Jom. Dah, start. Jangan beritahu orang tahu dia dah ada suami. Jom. Bestnya, sedapnya, ya Allah. Jumpa lagi. Sabar. Kopi dulu sebelum ke sawah. Mama sangat. Okey? Kopi dulu sebelum nanti teringatlah kopi kat sini. Macam mana? Kita Datang lagi lah. kita pergi tempat lain pula. Sedap sungguh lah. Kami memang suka kopi. Kebat. Betul. Awak lah dia pergi parking tepi-tepi ni. Kau boleh parking dalam sawah tu senang. Nak naik berpayah. Kita tak boleh lalu. Tak nampak ada lampu. Kalau masuk kan tersangkut lampu tu kan dah kena bayar pula. Bajet pula lari sekali.
kita ni seronok-seronok berjalan-jalan macam ni tak ingat anak ke? Janganlah sebut. Sedih pula. Kami tak kisah pasal kami ni anak kami duduk dekat hostel tiga-tiga. Hampa ni anak macam mana? Siapa jaga? Campak kat siapa? Kami anak kami seorang duduk hostel juga. Yang seorang lagi kat rumah lah. Anak kami dah biasa independent lah. Tapi kami daripada kecil kan, anak kami daripada baby, kami dah bawa piset tau. Piset, pergi syuting kami bawa. Tapi siapa jaga kat set tu tak bosan ke depa? Dah biasa dah. Jadi kat set tu adalah orang depa kru-kru duduk main-main dengan anak kami. Yang baby tu duduk dalam stroller, tidur, bagi susu tidur apa semua. Depa memang depa memang tak kacau. Lepas tu depa dah tahu sampai besar tu kalau depa ikut piset depa diam. Tak buat kita tu suami ke jaga ke siapa? Tak. Masa kecil dulu adalah mak mentua ada. Kami ada maid, kami ada pembantu. Tapi bila pembantu ni kami tak percayalah 100%. Tak boleh. Kami letak mak mentua sebab mak kami jauh. Mak mentua kat KL. Kami nak cerita pasal mak mentua pula. Mak mentua kami ni memang baik tau. Baik kalau suruh jaga anak. Tak payah dia je. Kami ni kan. Kita ni kalau pergi bangun tidur, contohlah bangun tidur, dia tengah buat breakfast kat rumah dia. Kita bangun, kita kata apa? Tak apa Syara, tak payah bangun pergi tidur sama tidur. Teka kami buat apa? Mak mentua suruh sambung tidur. Teka kami buat apa? Buat apa? Kami tidur balik. Tidur balik dengan suami. Ajar punya menantu. Tak boleh melawan cakap mak mentua. Dulu mak mentua kami kan, mak mentua kami ni kalau anak-anak dia balik, kalau ada 5 orang anak tu balik, 5 masakan ada atas meja hidangan. Ya Allah. Dia masak. Kami ada seorang kawan. Kawan kami kan dia selalu mengaduk kami. Dia ceritalah pengalaman dia. Dia rasa macam, ya Allah, rasa macam mak mentua dia tu daripada neraka. Mak dia ada. Kenapa dia cakap macam tu? Kami ni cerita kesian lah, kami sedih lah bila dengar lah. Betul ke? Dia kata memang bukan kata mak mentua dia saja. Dia kata seluruh family Ipak Duai tu patut mak mentua dia tu bersyukur sebab dia tu boleh terima anak dia tu seadanya. Tapi tak bersyukur sebab kawan kami ni dia memang kaya lah kan. Tapi anak dia masa dia kahwin dengan suami dia tu tak berapa berada, tak ada apa, belum ni lah, baru-baru tak ada apalah. Maknanya kawan kami tu lagi kaya, tapi mak mentua dia ni macam tak boleh terima. Bagi dia anak dia tu lah yang hebat apa semua kan. Ada juga kami tak pernah dapat dah rasa macam mak mentua lepas tu suka mengganggu. Hari-hari dia kacau rumah tangga depa. Ada saja nak suruh anak dia balik hari-hari. Ada saja bila hari Ahad, hari cuti kan. Hari cuti ada saja kenduri tahlil lah. Tak tahulah berapa kali orang mati lah kan. Salah lelaki yang kena handle. Ya, lelaki tu kena handle. Lelaki tu dia kena kuat. Tapi sebagai ibu dia kena macam, anak aku dah kahwin, jadi aku tak bolehlah kacau sangat. Tak boleh orang kata masuk campur sangat rumah tangga. Biar anak aku tu jadi seorang lelaki yang bertanggungjawab. Tak apa. Nanti kita jumpa dengan nanti macam ni nak menyelesaikan masalah ni. Sebagai mak dia tu dia kena macam, aku nak anak aku ni, lelaki ni jadi seorang suami yang bertanggungjawab. Jadi aku kena ajar dia, ataupun aku kena guide, ataupun aku jangan kacau dia, biar dia sendiri yang jadi. Kalau dia duk atok, bila anak dia nak besar? Lihatlah sekitar alam, dunia luas terbentang, langit tinggi kebiruan. Saya tak tahu anak saya salah seorang siapa yang akan bersama dengan saya. Tak tahu sama ada di bandar ataupun di kampung. Mama sangat. Mama sangat. Ni aktiviti kita lah. Nyanyilah sikit, nyanyilah. Wahai bondaku, bondaku, si ikan kaloi. Nampak tak ikan-ikan kat sini semua besar-besar? Kan? Kak Bila Cini. Sambunglah. Kak Bila Cini ada ikan, ada sawah padi, ada apa? Hasrul.
Ci ni sebenarnya macam-macam Ada, boleh bagi makan ikan. Ada ikan. Kami suka main Villa Chi ni sebab apa? Walaupun cuaca di Skincan ni panas, tapi dia berangin. Yang sana Villa dah tahu, Chi duduk tepi sawah ni, angin tu main Konsep direct. tu, kami suka konsep dia. Pusat hiburan Yes. macam keluarga-keluarga, bawa Best family, anak-anak memang sesuai. Jom kita pergi ambil gambar kat sana. Jomlah kita ambil gambar. Dekat sini lah. Sana. Belum lagi. Tak, tadi dah ambil dah sini dah. Kat belakang, sana cantik-cantik. Kat belakang tu. Lah depan ni. Makanan. Kat belakang tu cantik. Jom. Yang berebut. Cantik tak? Luas terbentang. Kau ingat tak lagu apa tu? Lagu apa? Lagu ni. Lihatlah sekitar alam, dunia luas terbentang, langit tinggi kebiruan, pohon-pohon kehijauan, hembusan bayu yang menyegarkan. Sambung. Tak tahu lirik nak nyanyi sana sini. Inilah. Naik. 5 kg. Kita ni kami tak berat. sampai 5 kg dah. 5 kg baby. Ya Allah ya Tuhan, kalau 5 kg kami tak boleh naik. Ini apa ni? Ni beg ni pergi bawa kat sini buat apa? Duduk dekat dalam tu pun boleh. Kak Pa, dekat Villa Chi ni lah dia antara aktiviti-aktivitinya. Nampak tak? Cantik tak basikal ni? Banyak. Ada bumbung lagi, nampak? Geret-geret kat sini ni, berapa ramai boleh naik, nak naik yang ramai punya naik yang tu ataupun naik yang ni. Boleh pilih je. Siapa ni berapa? Gerek tu macam gerek basikal ni. Apa gerek? Orang takkan pergi geret ni. Ni gerek. Alah basikal. Kami kalau kat Johor gerek macam Singapura punya kan. Macam bagus lah bang. Macam tu Itu kan. gerek sih. Ini Aduh, gerek basikal. lah, basikal. Yalah, kayulah. Nanti. Ni sewa RM40 tau. Sejam ni. Sejam RM40? Oh, kena kayu laju. Kena kayu laju sikit. So, kita 30 minit. Belakang tu. Ni. Tolong bawa depan Kak Pa, Kak Pa. Dah harga sekali. Oh, Kak Pa. Ni break kan? Kita break sama-sama tau. baik. Kau tak jatuh orang tu kan? Jangan kami break. Hampa tak break. Sebab kami masih lagi dalam ATV punya style tau. Ingat yang jenis ATV lagi. Tak payah TV tak ATV. Takut. Okey, Jom. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jalan. Ya. Kat sini. Ini bukan kami terbayar kat ATV. Itulah orang bandar main kampung. Okey, hiburkan beta. Hiburkan beta. Ya, kanan. Hiburkan beta. Kanan. Kiki. Kanan tak boleh. Laju dah. Yang ini kuat ni. Oh, Okey, pelan-pelan tolong lah. sekali dah. Pelan-pelan lah, Ana. Slow. Tenang. Masa kecil dulu kan, kami memang belajar naik basikal awal lah. Masa umur dalam 6 tahun. Sebab nak pergi ngaji. Naik basikal tau. Sebab bapak kami zaman dulu mana ada kes colik-colik kan. Jadi senang lah. Kanan sikit. Kan? Kanan sikit. Cantiknya. Tengok ni cantiknya padi. Dulu tak masa belajar naik geret kan? Kami darjah 2. Belajar naik geret. Jatuh tu memang, ya Allah. Selalulah jatuh. Jatuh debuk semua kan masa tu. Jatuh. Dulu geret kita dekat hospital. Depan sikit perlahan. Kami penat lah. Kami nak rehat. Hampa seorang lah. Okey, hiburkan beta. Orang tua ni memang Lahan. Kalau ni seorang. Mak, nasib baik ada Rita. Kita ada. Yalah, betul lah. Kita ada orang dah kata atlet lah. rehat. Boleh membantu. Kalau Kesian. cerita pasal basikal ni, tahu tak? Kami pernah kena ikat kat basikal. Kena ikat. Dulu masa tu kami baru belajar naik basikal. Lepas tu tak apa jadi. Kami nak naik kayu basikal sampai maghrib kami tak balik-balik, tahu tak?
Kalau katalah hampa akan berlakon kan, nak berlakon jadi macam pesawah padi kan. Macam mana hampa nak dapatkan mood? Konon-kononnya macam jadi ahli pesawah lah. Tapi memanglah kami syuting dekat sawah padi kalau dapat drama. Hello. Rentung tak balik. Hello. Kami kampung. Rumah kami dekat sawah macam ni je. Ya ke? Dulu kami main bola. Masa kecil kami main bola dalam sawah pakai skirt. Ya ke? Main bola, patutlah dapat pemain bola. Allah. Seandainya kalau saya dibagi pilihan kan, saya memang suka kampung. Sebab kita tahu kan satu hari nanti anak-anak kita akan tinggalkan kita. Betul tak? Diorang akan ada pilihan diorang sendiri. Kita akan tinggal seorang. Buat drama. Jangan girl. Okey, bukan. Okey, dekat atas tiang ni memang tempat kita luahkan perasaan kita sebenarnya. Lebih-lebih lagi tempat yang luas terbentang macam ni. Apa suami dah tinggal. Hanya Allah Ta'ala. Dengar. Kita akan cari pilihan kita sendiri. Sama ada kita nak duduk dekat kampung ataupun dekat bandar. Saya tak tahu anak saya salah seorang siapa yang akan bersama dengan saya. Tak tahu sama ada di bandar ataupun di kampung. Boleh tak kita jerit mamak sangat kau buat Okey. sikit Tak apa. Okey, tengah. Sini 3. Tengah. Okey. 1, 2, 3. Mama sangat! Dah, jom. Kami nak pelepah mereka, tapi yang penting anak kami kena ajak dia supaya menghormati wanita, isteri dia dan juga mertua dia. Anak-anak semua akan kahwin dan mereka akan ada pasangan hidup. Diorang akan hidup dengan diri diorang, dengan keluarga diorang. Kita nak pergi mana? Mama sangat! Mama sangat! Tersentuh lah. Kita mak-mak kan dia sebut pasal anak ni. Macam Memang tak boleh. hati tak boleh lah. We cannot go. Remuk redam. Nak kan? Tapi kan ada satu soalan sensitif ni. Apa dia? Memang silap. Jangan jeling. Tak jeling Hari lepas ni ada mertua. Yelah, hampa nak kahwin baru. Jenis mertua macam mana hampa nak? Tak payahlah cakap jenis mentua. Cakapkan dia kalau dia jadi mak mentua macam mana. Tak. Dia tanya tadi, dia tanya. Tak apa. Kami jawab soalan tu tak apa. Tak mau dah. Siapalah kami. Tak mau dah. Sedihnya hati ayam. Siapalah kami ni. Sedih hati ayam. Okey, sekarang ni kalau katalah nak jadi mak mentua ni macam mana? Nak jadi mak mentua nak jadi? Okey, Kami dah ada pengalaman. Kami nak pelepah mereka, tapi yang penting anak kami kena ajak dia supaya menghormati wanita, isteri dia dan juga mertua dia. Kami kena ajak macam tu. Kalau kami pula kan, kalau sebab kami anak perempuan, kami pun nak juga dia mengenali bakal mak mentua dia. Kami tak nak juga nanti dia mengalami yang macam apa cakap lah, dapat mentua neraka. Kami pula nak jadi juga mentua yang baik pada bakal suami anak kami. Kami pun tak nak campur, cuma kami akan guide lah awal-awal perkahwinan, kami akan guide. Kalau katalah kami nak jadi mak mentua nanti kan, kami nak jadi mak mentua yang very understanding. Macam tu. Kami kan besok kalau katalah 10 anak kami kahwin kan, pertama sekali kami akan minta jumpa dengan family. Family tu nak duduk, nak sembang sama-sama. Nak tanya boleh tak terima anak kami seadanya. Betul. Itu paling penting sekali. Tapi betul lah kakek cakap, paling penting tu kita sebenarnya kena mengenali keturunan. Keturunan tu penting tau. Betul. Kita nak kena duduk, nak sembang. Kena duduk boleh tak sembang. terima anak kita seadanya. Sahabat untuk selamanya. Sahabat untuk selamanya. Mama yo. Aku sahabat. Mama yo. Untuk Mama selamanya. Alhamdulillah.
seronok lah. Kita ni jalan tengok dengan 3 mak jara yang mak-mak sangat ni. Merata tempat mana je yang kita tak pergi. Mak-mak yang lain tu semua tengok jealous tau. Banyak betul tempat kita pergi kan. Rasanya macam Ya Allah. oi, tapi rasa tak letih lagi lah. Rasa nak lagi. Nak lagi lah. Rasa enjoy gila lah bila kita bertiga macam-macam pahit manis suka duka kita lalui sepanjang perjalanan kita dengan RV kita ni. Ni bercerita pasal mak mentua tadi kita sambunglah balik. Ada lagi? Sambunglah balik kalau ni betul. Okey. Nasihat kat Puah dekat penonton-penonton kat sana. Okey, kalau saya dapat ni kalau saya dapat mak mentua, sebab saya alhamdulillah rezeki saya dapat mentua yang sangat baik. Kepada orang yang luar sana, bila dapat mentua yang baik, kita janganlah buat perangai. Kita bersyukur pada Allah, kita dikurniakan, kita bernasib baik mendapat seorang yang boleh dijadikan mak yang kedua kita. Kami nak nasihatlah untuk orang-orang kat luar sana lah kan. Okey, macam ni lah. Antara mak mertua dengan menantu, dia kena buang ego. Sama-sama buang ego Mak mertua pula jangan anggap aku lebih tua. Kau kena datang menghadap aku. Kau kena dengar cakap aku. Tak payahlah cuit-cuit. Yang menantu pula kenalah kan. Walaupun dia bukan mak kita, tapi mak mertua tetap sama macam mak kita. Kena hormat apa dia cakap pun ya baik apa semua kan. So jadi kita kena macam sama-sama. Janganlah benda tu seorang je berjalan, seorang lagi macam queen. Tak boleh lah. Bila sama-sama tu insya-Allah hubungan tu akan jadi lagi mesra, lagi baik. Macam kita dengan mak kita betul. Sekurang-kurangnya kepada pasangan yang belum mempunyai ibu mertua atau bakal mempunyai ibu mertua, sebelum kita nak berkenalan dengan anak dia dengan lebih jauh lagi, kita berkenalan dengan keluarga dia dulu. Okey, lepas ni bila pula kita nak jumpa Kami tak kisah sebab kami tak ada siapa-siapa. Kami anytime je boleh jalan. Yang penting bagi tahu je kat mana kami sampai. Lepas ni apa kata kita jumpa kita guna Rita Rudaini overseas. Kita keluar negara. Sebab Malaysia kita dah jalan dah. Tak ada ke momen-momen kau rasa ucapan untuk yang terakhir kali? Jangan cakap terakhir. Bukanlah terakhir kali kat sini. Okey, kepada penonton, kita dah berakhir episod 13. Jangan lupa kita akan keluar negara lepas ni. InsyaAllah. Amin. Aduh. Tak apalah. Terima kasih pada kawan-kawan kami, pada semua penonton, sebab ini adalah pengalaman yang paling best untuk kami. Penat menjaga anak, sedihnya. Cerita sedih. Penat jaga anak. Sedih. Allah, sweetnya. Diorang bila ibu tunggal ni dia akan rasa susahnya menjaga, bagaimana mendidik anak seorang diri. Itu yang perasaan yang mereka rasa sekarang. Allah. Alah, tak apa. Kita teruskan bercakap. Sedih. Ya. Betapa hebatnya seorang ibu membesarkan 2 anak lelaki dan anak. Ya, begitu juga. Sedih tau. Sebab sedih. kita orang macam kami yang kat Angku, kita jarang kan dapat macam ni kan kat Angku kan. Jarang dapat healing macam ni. Sebab semua hidup kita orang ni adalah untuk anak. Sebab kita tahu masing-masing anak-anak semua akan kahwin dan mereka akan ada pasangan hidup mereka. Dia orang akan hidup dengan diri dia orang, dengan keluarga dia orang. Kita nak pergi mana? Sebenarnya kita tahu kan Allah Taala tu tidak akan menduga seorang itu kalau dia tak tahu orang itu kuat. Sebab itu dia menduga, dan kita anggap apa yang berlaku pada kita tu semua hadirnya Allah Subhanahu Taala yang hadirkan segala cubaan dan dugaan tu untuk kita, sebab dia tahu kita strong. Bukan hanya kita, orang di luar sana, wanita-wanita di luar sana yang merasai kesusahan, bagaimana kesusahan, kepedihan, kesenangan, kebahagiaan.
Apa yang anda rasa, itulah kami rasa. Kita pun nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton rancangan 3 Mak Dara. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana memberi sokongan dan alhamdulillah kita orang bersyukur sebab pengalaman yang ada pada kita orang ni kita orang dapat share pada mak-mak kat luar sana, sekurang-kurangnya tak banyak, sedikit pun dapat ilmu daripada kita orang dan dapat juga menjalani kehidupan macam mana yang kita orang lalui sekarang ini. Mak sangat. Nanti jangan lupa kami tau. Tapi betul ke ada Mak ni Pak Haji? Kami daripada tadi nak tahu. Tak ada. Ada Mak Haji tak? Tak ada. Tak ada. Kita main haji je, main dam haji.